dalam ke kat luar? Ada benda nak sabotaj bang. Kat dalam ke kat luar? Lagi berapa jam? Tengok nampak. Aku bila dah siang ni akan better sikit Dia ada malam orang tak ready apa kan. Harudin, Abang Din. Saya jumpa dia dekat Sating. Dekat tadi sebanyak-banyak tadi tak nampak lagi. Dia dah tu tadi makanan. Jangan, dia tahun lepas KM 80 baru dia DNF. Tahun ni dia nak balas dendam Abang Din tahun lepas dia DNF dekat KM 80. 80. Harap dia Tahun ni tak tahulah. Tak ada makan ni mungkin 50. Sebab kita tak nampak dah. Mana je tak ada makan. Tank ni besar. Tapi kosong. Penat training makan tau. Masuk gue masuk tuan-tuan. dia orang pakai spotlight Aku letak flash lah, ada spotlight, ada flash. Dia elok saya tutup headlamp Tutup island. Okey. Jadi ni aku dah set up cantik dah. Aku dah boleh tinggal budak lah, senang. Sebab saya kena kalahkan email ni. Sebab dia dapat poster boy kan dekat pintu masuk Dewan tu kan. Di jalan berdada kan. Tapi kalau tahun ni banyak orang DNF kita bahan dia. Tengok email pasal gambar hang lah orang banyak DNF. Itu antara tips yang sempat dikongsikan oleh Encik Fadil daripada tim Shutter Sport kepada para pelari. Ibarat seseorang yang tim bolanya kalah pada perlawanan sebelumnya, saya berlari dengan laju ingin masuk ke Gua Persit. Satu keadaan yang memberangsangkan bagi kami kerana tiada bottleneck pada waktu ini. Seperti yang telah diberitahu oleh Encik Fadil, terdapat 2 orang jurugambar beliau yang bersedia di dalam gua ini untuk merakam momen pelari yang hadir di sini. Okey, sini. Masuk. Okey. Game face kat pula. Buat dah sniper tak payah yang game face. Nice. Oh, ada kamera. Kamera. Gua Persit menjadi gua yang pertama di antara 3 gua yang akan diredah oleh peserta 55 km. Gua Persit merupakan gua terbesar di antara ketiga-tiga gua tersebut serta berkeadaan kering tanahnya. Keadaan ini melancarkan pergerakan kerana peserta tidak perlu mengelak-elak becak ataupun air sungai yang